Alif Aziz mengakui dia berdepan kerisauan apabila membawakan watak seorang suami yang berlaku curang dalam drama terbaharunya, Madu atau Racun. Menurut Alif, dia sedar watak Adli yang dilakonkan mungkin mengundang pelbagai reaksi daripada penonton, lebih-lebih lagi apabila kisah watak tersebut melibatkan isu kecurangan. Namun Alif berharap penonton dapat membezakan antara dirinya sebagai seorang pelakon dengan kehidupan peribadinya. Katanya, sebagai manusia, rasa risau mengenai penerimaan penonton itu memang ada. Tetapi sebagai seorang pelakon, tugasnya adalah menjayakan watak yang telah diberikan kepadanya. Alif juga mengakui dia tidak mampu mengawal apa yang akan diperkatakan oleh penonton. Baginya, peluang membawa watak Adli merupakan satu rezeki yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Selebihnya, dia menyerahkan kepada Allah. Dalam pada itu, Alif berharap penonton dapat menonton drama Madu atau Racun dengan hati yang terbuka. Dia meminta penonton supaya melihat Adli sebagai watak dalam drama dan tidak terus mengaitkannya dengan kehidupan peribadi. Menurutnya, setiap penonton mempunyai persepsi dan pendapat yang berbeza. Jadi, dia hanya mampu melakukan tugas sebagai pelakon, manakala segala komen dan penilaian daripada penonton diterima dengan hati terbuka. Alif turut berharap penonton memberikan peluang kepada drama tersebut untuk mengikuti keseluruhan jalan ceritanya. Katanya, drama Madu atau Racun akan membawa pelbagai emosi dan bukan hanya tertumpu kepada satu konflik sahaja. Persoalannya, mampukah penonton melihat Alif Aziz sebagai watak Adli semata-mata? Atau adakah kisah kehidupan peribadinya masih akan mempengaruhi penerimaan penonton terhadap watak suami curang yang dibawakannya? Sama-sama kita nantikan.